sekarang ni kita tahu ala gapa tak halal, pergilah beli tak. Belilah, tak ada masalah, tak ada siapa larang pun. Isu-isu yang Tok Kip, yang PPIM pernah dedahkan berkenaan dengan makanan haram ataupun menjijikkan. Kalau Tok Kip boleh ceritakan Tok Kip sikit. Ya, ataupun yang terbaru ni adalah isu berkenaan rempah ratus yang ditarik balik pensijilan halal dia. Kalau Tok Kip boleh share, bismillah. Okey, Tok Kip nak share pasal yang ditarik balik adalah ala gapa. Cukup besar lah kiranya syarikatnya dan cukup digunakan oleh begitu ramai pengusaha Melayu sendiri, pengusaha Islam sendiri. Ada satu tempat rojak tu, dia menggunakan rempah ala gapa. Tok Kip dulu suka juga pergi. Tapi bila kita tengok dia dah pakai ala gapa, Tok Kip tak pergi dah. Walaupun yang paling best dalam dunia. Nak pergi makan, yang sekarang ni kita tahu ala gapa tak halal, pergilah beli tak. Belilah, tak ada masalah, tak ada siapa larang pun. Dan semua kita ya jadi mata-mata untuk melihat sama ada kita bekerja ke dekat hotel ke dekat mana. Tok Kip nak tahu siapa mana-mana restoran ataupun hotel, tempat makan yang menggunakan ala gapa ini telah ditarik balik sijil halal. Dia maknanya tak halal lah, simple as that lah. Tarik balik tak ada lah. Untuk beritahu. Pasal dia menjadikan tempat yang kononnya halal atau hotel, kata hotel 6 star, dia pakai ala gapa. Bila dia dah guna ala gapa, dia semua tak halal. Jadi establishment tidak halal. Jadi Tok Kip nak semua, siapa-siapa yang nampak, tolong beritahu. Biar kita pergi turun padang. Terima. Yang kita pun khawatir juga. Yang kita pun nak mungkin kementerian sahkan. Tetapi ada satu dokumentari yang diorang buat ini di Amerika yang membuat penyelidikan yang mengatakan ada satu sect di India ini yang menggalakkan penggunaan air kencing lembu. Suci untuk suci. Pada dia sucinya macam mungkin Yasin pada kita lah. Jadi kita pun tak mau terpalit. Pasal kita nak mencari yang halal, mencari yang berkat. Okey, maksudnya kalau kita boleh nasihatkan secara umumnya, kalau kita tak mampu buat semua, janganlah tinggal semua. Okey. Ya, itulah kalau dia. kita tak mampu nak semua jenama tu, kalau kata kita nak suruh kosong, itu bukanlah apa yang kita suruh. Okay. Kalau kita ada alternatif, contohnya kita pakai selama ni, kita pakai jenama rempah lah. Rempah yang Tok Kip sebut tadi, yang satu bukan milik orang Islam, satu hal lah. Kini telah disahkan ia tidak halal. Kalau ditarik balik pengesahan halalnya, kita masa ni lah kita nak ambil peluang pindah kepada Mak Siti ke, pindah kepada Adabi ke sebagai alternatif. Okay, saya rasa sebab kalau tidak macam Tok Kip sebut tadi, berkait kepada isu ni, kalau tidak ada diuji dengan sesuatu keadaan tu, mungkin kita pun tidak akan sedar sampai bila-bila. Jadi ambillah peluang Tok Kip, saya rasa. Ini kesempatan yang terbaik. Nak ajar keluarga, nak ajar anak-anak dan chef kita ke, jangan terlalu kita nak jawab apa bila mati esok. Kenapa kau ambil makanan yang tak halal? Kalau kita ambil macam orang Islam, dia boleh tanggung, kita boleh transfer, share ataupun transfer dosa pada dia, okey juga. Terjerat Long, dapatkan bantuan PPIM.